Hello guys, what's up? Welcome to back to channel Namaiga Imran. Okay, untuk video kedua ni aku akan buat video tentang sikap dan peribadi aku kat rumah. Okay, sekarang ni sebelum kita mulakan, korang yang tengok video ni tolong like, subscribe and komen-komen dan share sikit. Okay? Okay, ni sekarang ni aku tengah tidur dekat bilik aku nak dekor apa. Sejuk awak nak ke sini. Sejuk. Okay, sana aku nak baring kejap. Sikit daripada kat rumah tadi aku dah makan jadi ya, makan Maggi 1 bungkus. Dan tadi tu aku lepas aku aku makan tu aku tengok handphone jap, tengok macam anime, tengok orang Indonesia sembang-sembang pasal anime sikit. Aku dengar. Lepas tu aku terfikir buat video. Okay, buat video. Tadi aku dah buat video dah tapi tak boleh post lah. Kena unlock pula. Jadi aku buat kat sini je lah. Okay. Malam lagi lah aku buat post TikTok ha. Tak larat tu. Dah jangan pakai suruh tidur pula ni. Malas tunjuk kan. Okay, sekarang ni aku nak baring jap. Mata pun dah tengah nak lelap ni. Ngantuk sangat. Tahu tu nak buat apa hari ni. Okay, jap ya. Kita bangun. Ni kat bilik adik aku ni. Bilik adik aku. Ni tabung dia pak. Petang ni nak keluar jap. Apa ni kerawah. Bateri pun 73, 74. Cuk dia. Tahu buat apa bilik ni. Bila lah nak keluar ni bosan lah. Dah pukul 4 nak keluar. 4.21 ke berapa ke. Sekejap lah. Kita korek telinga dulu. Aduh. Okay, aduh. Tak apa-apa. Tak apa sini sekejap lah. Telinga sekejap. Atas telinga aku. Ni biasalah peribadi kat rumah. Biasalah kat orang luar pun mesti ada macam ni. Bawa apa? Korek telinga. Jauh telinga. Ada tarik telinga tu tak suka lah. Dah lah esok sekolah. Ui, dah batal telinga aku. Wah, batal tu. Kalau nak asar nak solat pula. Ui, gatalnya. Ya Allah. Sebelum tadi tu pun aku dah Aku dah bangun pagi. Aku bangun pukul 10 begitu lah. Itulah peribadi kat rumah. Terang-terang sikit. Aku semalam tidur pukul 1 tu. Tidur pukul 1 sampai subuh pun ke laut ni mana dah. Jadi bangun pukul 11. Lepas tu aku pergi mandi. Mandi lah mula. Lantak lah, sebut je lah. Mandi barulah aku mandi. Aku mandi. Lepas aku mandi tu aku pahal muka aku tak nampak. Lepas aku mandi tu ini. Lepas aku mandi tu aku pakai baju solat Zuhur. Lepas solat Zuhur tu aku tengok input makan dulu sambil duduk atas meja tu makan Maggi sambil tengok tak ada
Dengan handphone lah. Tak minta dengan handphone. Makan, aku mandi. Lepas aku mandi tu, aku pergi sambung lah. Jadi aku cakap tadi yang aku duduk tengok handphone, tengok anime orang Indo sembang. Sampailah pukul 5 macam aku fikir buat video. Video tu dah buat tadi dah, tapi tak boleh hantar lah ke YouTube. YouTube tak bagi, tak boleh lebih 15 minit. Lepas tu aku buat lah video yang ni. Sejuk lah aku nak. Wah, sejuk. Aduh, tak ada modal lah. Sejuk. Sejuk. Dah lah esok sekolah. Dah lah gagal 2. Tak apa lah, dekat percubaan dengan SPM aku buat betul lah. Nanti aku buat video pasal ni. Okay, sambung tadi tu. Okay, lepas aku habis tengok anime, aku buat video tadi. Aku buat video kat dalam ni tadi. Tiba-tiba tak boleh hantar pula. Aku buat lah video ni. Video apa yang aku dah buat. Cerita peribadi aku kat rumah, aku cerita sikit. Itu tajuk dia. Sejuk betul ni. Kan nak keluar, aku nak di sini sebab balik belakang pun panas. Dulu sejuk pun tak boleh tahan kok. Tapi tak mau tahan je lah. Sejuk. Okay. Waktu ni lah, matematik aku gagal dulu. Matematik aku dapat 20 macam. Matematik aku dah belajar elok dah. Tak tahu lah kesalahan dia kat mana. Mungkin sebab tak buat latihan sangat ke, mungkin tak fokus sangat ke, atau apa ke. Aku tak nak lah tercicil lah SPM sebab aku nak sambung ke luar negara. SPM aku tanya cikgu tadi waktu semalam tanya cikgu Musfirah. Dia kata kena English tu kena tinggi dan dia punya beasiswa tu dengan beasiswa matematik tu kena ada lah. Matematik tu kena ada, tapi tak adalah A sangat ke B, C okey lah sebenarnya. Lagi satu sains tu gagal. Sains aku dapat 34. Sains tu aku tak tahu lah macam mana boleh gagal. Aku tak tahu. Aku nak fikir tak nak gagal satu je, ataupun tak nak gagal langsung. Gagal 2 pun tapi macam malukan mak aku kan orang banyak main phone. Padahal aku dah study elok-elok dah. Jadi aku buatlah konten, senang cerita bisnes daripada konten. Buat satu video dapat duit. Aku tengok video-video orang dalam negara, orang-orang luar sana, orang American, orang-orang Eropah, orang-orang daripada luar negara, daripada keluar Malaysia ni, dia orang buat dapat duit. Kaya tu. Dia orang buat live, dia orang buat TikTok. Macam tu aku nak ikut. Sampai kawan-kawan aku pun tanya aku waktu aku call semalam, "Weh, orang bila buat TikTok? Yang boleh buat TikTok, video buat TikTok." Aku tak boleh kasih tahu nama dia. Bukan tak nak bagi tahu, tak nak korang tahu nama dia. Sebab aku takut, aku tak nak bagi tahu nama aku sebutlah nama kawan Y ni. Dia mula-mula dia kata apa? Bila kau nak buat konten, bila aku konten. Padahal aku nak tanya orang lain, bukan dia ni. Nama kawan aku satu lagi tu. Aku tanya dia bila nak study dekat KFC nya, tiba-tiba aku tengok gambar dia pasal masa dia pakai baju petak-petak. Dekat mana tak balik lagi. Aku pun fikir ni mesti tak pergi punya ni. Jadi aku duduk dalam rumah. Aku macam buat rumah tu, aku main phone tempat gelap. Lepas tu hari Sabtu ni ada had lah. Lepas tu jadi aku buat apa-apa, aku tidur je. Pukul 1 aku tidur macam pukul 1 aku pengalaman aku tidur. Bangun pagi pun dah macam apa lah, ngantuk nak tidur lagi kan. Dah subuh kelebur ke mana kan. Dan satu lagi aku menyesal rambut. Kau tengok rambut aku macam apa? Macam apa tak lawa, tak ingat. Macam apa dah, senang macam apa tau rambut aku ni. Dah macam orang tua apa. Dan apa satu lagi ni. Malam aku ajak member aku keluar. Member aku dekat sini lah, duduk taman sini lah. Aku ajak dia keluar. Aku suruh ajak dia naik motor. Bila aku balik jap rumah aku, tiba-tiba dia tak datang. Lepas aku dah siap-siap keluarkan motor, tu mak aku khabar, "Kamu belajar motor dekat sini lah." Padahal aku sebenarnya boleh je bawa motor.
Tak boleh. Waktu malam tu mak akan bawa aku. Kamu bawa motor lagi, bawa motor laju. Bila masa aku bawa motor? Motor aku pun tak start apa lagi. Member aku pun tak datang lagi. Tiba-tiba nak kata aku bawa motor. Bila masa bawa motor? Lepas tu tak adalah aku marah juga. Tapi tak adalah marah sangat. Sebab SPM lah cikgu. Aku ingat cikgu aku kata apa. Kena hubungan baik dengan mak bapak, dengan guru dan kena perlakuan baik. Aku tak nak SPM aku gagal. Tu je. Aku tak nak aku menyesal tu hari ni. Aku dah bercita tinggi, lepas tu nak gagal pula. Memang ni lah dapat kan. Menyesal di sini. Aku tak nak macam tu. Aku nak dapat straight A ataupun 7A. Minta-minta Allah kabulkan doa aku. Dan semoga aku boleh berjaya di kehidupan dan masa depan aku. Sebab masa depan kita kat tangan kita, bukan kat tangan mak bapak, kat tangan orang lain, kat tangan kita. Antara kita pilih nak atau tak nak. Dan itulah peribadi aku kat rumah semalam dah hari ni. Dah untuk tadi aku buat tu aku baring jap. Lepas tu satu lagi makan Maggi tadi tu abang aku suruh makan Maggi tu abang aku buat. Suruh tutup air waktu tu kat si basuh orang tutup yang sebaya. Mula aku tak tahu mana ni suruh tutup ke suruh tutup air kan. Lepas fikir-fikir, dia aku dengar tutup air. Okey macam tutup air lah. Padahal tengok gila babi dalam mesin tu. Dalam mesin tu. Dan waktu hujan lesen tu aku ingat waktu lesen tu aku buat lesen tu macam gugup babi nak bawa. Sumpah dekat Bonggol, satu lagi kat Bonggol, dekat Padang Pang. Itulah pengalaman aku sana. Tapi nak tunggu bapak aku lama tu. Waktu hujan lagi. Dah lah lesen Majita IDJPJ aku tak hantar lagi tau. Aku rasa tak lagi kot. Sekali aku pakai handphone mak aku hantar dekat JPJ, dekat JPN. Okay, itu saja untuk video untuk hari ni. Semoga korang suka video ni dan like dan share komen video ni dan support channel ni baik-baik. Dan terima kasih korang yang tonton video ni. Dan jumpa di video yang seterusnya. Aku buat video singkat je. Bye bye. Bye bye. Semoga